Zaman dulu TV tak sama tau macam TV zaman sekarang. Nipis, skrin besar, lepas tu dah canggih-canggih boleh tengok Netflix apa semua. Tapi zaman dulu TV dia besar tau, TV dia berat. Lepas tu besar dekat bahagian belakang. And then ada yang unik tu sampai dia kena selalu charge setiap seminggu ataupun guna bateri. And masa tu tak semua orang ada TV. So dalam satu kampung tu mungkin 1-2 rumah je yang ada TV. So kalau nak tengok cerita yang best-best ke, memang kena pergi Tompang lah, tengok dekat rumah orang yang ada TV. Ada rumah yang dia letak TV tu dekat luar, so that bila budak-budak datang nak tengok TV, yang boleh duduk dekat tengok ramai-ramai dekat luar. Kadang-kadang sampai kena bayar 10 sen, 5 sen, ada macam tiket macam tengok wayang. Tapi benda yang paling menyakitkan hati ialah bila tengah syok tengok cerita ni, tiba-tiba skrin jadi gelap, rupanya bateri habis. Dah kena pergi hantar untuk charge pula. Time tu memang fresh macam mana pun, orang kata itulah kot yang mengajar erti sabar. Lepas tu TV dulu dia tak ada remote, so kalau macam tengah baring tengok cerita tu, kalau nak tukar channel ke apa, kena bangun tukar dekat dia punya tombol ataupun switch tu. And satu lagi benda yang paling legend ialah kalau zaman dulu siapa yang ada TV, dia kena ada lesen TV dalam RM24 setahun, kena bayar. Kalau tak bayar nanti kena denda, sebab kadang-kadang pegawai kerajaan akan datang untuk check. And zaman tu dia ada 3 je channel, TV1, TV2 and TV3 pun yang macam baru-baru awal-awal nak masuk lah. Tapi yang bestnya zaman dulu ialah bila kita tengok TV, macam kita tengok ramai-ramai, lepas tu gelap pun ramai-ramai bila tengok cerita kelakar. Tak samalah macam zaman sekarang, semua orang boleh tengok dekat handphone masing-masing, semua online, sekali klik je dah boleh tengok 10 episod. Tapi zaman dulu mungkin satu episod tu kena tunggu seminggu. Tapi itulah nak cakapnya, zaman sekarang memang sangat-sangat laju. So ibu ayah kalau nak anak-anak pun laju, cepat pandai menulis huruf dan nombor dengan cantik, kemas, boleh dapatkan buku suri dan tulis ni, sebab buku ni tengah ada promosi. Kalau beli satu set, automatik akan dapat ebook Kenapa Anak Saya Lambat Bercakap. So harga pun tengah promosi, pergi tengok dekat beg kuning.